Isu pencerobohan perairan Malaysia terus mencuri tumpuan Dewan Rakyat hari ini apabila ahli parlimen. Kita Malaysia, perkara paling teras adalah kita mahu Laut Cina Selatan itu adalah laut yang selamat. Di Indonesia mereka cuba nak buat dekat Pulau Natuna tu, mereka cuba nak buat, tapi Indonesia serang balik dengan menggunakan meriam air, water cannon dengan izin. Jadi kita tak buat apa. Sekarang ni kita hanya hantar diplomatik protes yang setengah cerita sebulan sekali. Buat apa? DPR Malaysia dibuat terkesima saat menyaksikan langsung bagaimana militer Indonesia menjaga wilayah Natuna. Mereka kagum karena TNI berdiri tegas di garis depan, tanpa gentar menghadapi provokasi Tiongkok, bahkan berani mengusir kapal-kapal asing yang melanggar batas. Salah satu anggota parlemen mengaku berharap negaranya memiliki ketegasan seperti itu, terlebih kawasan sekitar Natuna menyimpan kekayaan minyak dan gas yang luar biasa strategis. Ia juga memuji tentara Indonesia yang tidak hanya kuat di bidang pertahanan, tetapi juga turun langsung membangun infrastruktur seperti jalan di Kalimantan. Baginya, Indonesia menunjukkan kombinasi kekuatan dan pengabdian yang jarang dimiliki negara lain. Beberapa isu menjadi tumpuan pada Dewan Rakyat hari ini dan di mana antaranya kalau saya boleh highlightkan mengenai soal keselamatan perairan Malaysia di Laut Cina Selatan susulan pencerobohan kapal tentera China dan pengawal pantai China di zon ekonomi eksklusif EEZ di wilayah maritim. Saya dulu ialah penyokong Amerika yang setia. Sekarang saya cukup benci sebab dia menyokong Israel untuk membunuh orang-orang Palestin. Yang keduanya, tertelajak Tan Sri. Saya baru nak sebut. Okey. Yang keduanya, ini penting. Di bawah 20300, pertahanan maritim. Kita tahu UNCLOS telah diperkenalkan pada tahun 1982 yang berhormat. Dan saya sering menyebut tentang berting-ting ahli. Semua orang dah boring lah. Saya sebut daripada awal jadi ahli parlimen sampai sekarang dia sebut benda yang sama. Tapi tindakan yang berkesan tidak diambil. Yang saya nak sebut ni berhormat, saya nak tanya, bila kita buat pemantauan, bila terdapat satu kapal pengawal pantai Cina, berapa kapal kita? Adakah satu-satu ataupun dua-satu? Dulu mereka cadangkan ada kapal Cina dua, kita bawa satu. Sekarang kita cadangkan double. Kalau dia satu, kita dua. Satu. Yang keduanya, kita hanya pergi memerhati. Tetapi dia menguatkuasakan undang-undang dia sendiri. Nelayan kita dihalau. Kerja cari gali minyak dihalau. Di Indonesia mereka cuba nak buat dekat Pulau Natuna tu, mereka cuba nak buat, tapi Indonesia serang balik dengan menggunakan meriam air, water cannon dengan izin. Jadi kita tak buat apa. Sekarang ni kita hanya hantar diplomatik protes yang setengah cerita sebulan sekali. Buat apa? Kita sekarang ni kena gerakkan satu keadaan di mana kapal kita bergerak sikit ke hadapan. Sudah pasti dia menghormati ini adalah kawasan kita. Dan kita minta supaya di berting-ting ahli, dulu saya tanam dengan izin 40 pokok kelapa. Hidup beberapa pokok, tapi yang saya tengok gambar terkini tinggal satu pokok. Satu pokok pun dengan cerita mereka nak hilangkan. Masukkan mercu tanda. Pasang bendera di semua kawasan sempadan yang pulau yang kita tuntut. Jangan tunggu hari. Sekarang yang memerintah walaupun berapa lama, pastikan ada kenangan yang nak dibawa. Akhir sekali Tan Sri, saya minta yang berhormat. Yang saya sebut, saya minta jawapan betul, tak dapat yang berhormat. Ini tentang pembinaan jalan di sempadan. Mereka dah bina jalan di sempadan, di Sabah dan Sarawak. Mereka dah bina jalan. Saya minta kita buat. Kita tak perlu panggil kontrak besar. Kita menggunakan angkatan tentera kita. Sebab mereka gunakan angkatan tentera mereka untuk buat jalan. Mereka sudah ada jalan. Kita tak ada jalan. Melalui kawasan hutan, bukit, bukau, mereka ada jalan. Dan segala tempat sehingga terlanggar batu sempadan. Saya tak dapat jawapan. Sebab apa? Banyak daripada pegawai yang jawab ni tak pergi ke sana. Saya minta yang berhormat, Tabik Spring lah kalau yang berhormat pergi ke sempadan. Daripada Teluk Melano kalau saya tak salah di Sarawak sampai ke sempadan di Sabah. Tengok sini jalan yang telah dibina oleh kerajaan Indonesia. Saya nak ulang sini supaya pegawai MINDEF yang ada melihat dan mendengar ucapan ini boleh catat dan beri kepada Mehan serta boleh sediakan jawapan yang jujur dan ringkas. Apakah helikopter AW149 yang bakal digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia mampu melaksanakan tindakan underslang meriam artileri 105mm Pack Howitzer yang kini sedang digunakan oleh Tentera Darat Malaysia.
Jawab boleh atau tidak. Itu saja. Tak payah pusing-pusing. Satu yang bertua. Kenapa saya tanya soalan ringkas ini adalah kerana ada sesuatu yang tidak kena dengan kontrak ini. Sekiranya pesawat helikopter Nuri yang dulu yang berusia 61 tahun yang telah kita lucutkan tauliah oleh ATM pada tahun 2019 boleh membuat tindakan underselang Merian 105 Pack Officer tanpa sebarang masalah. Kenapa Minda perlu bersetuju dengan pembekalan helikopter AW149 untuk kegunaan ATM sekiranya ia tidak boleh melaksanakan tindakan basic underselang yang sudah biasa dilaksanakan oleh pesawat Nuri dan juga 12 pesawat EC-725 yang sedia ada kini. Bukankah ini fungsi utama dalam doktrin operasi pesawat helikopter milik ATM? Antaranya bagi melaksanakan tindakan keperluan ulang bekal, resupply, di pos-pos terpencil, operasi latihan payung terjun pasukan khas, serta tindakan menyelamat search and rescue dalam keadaan bencana. Ini belum lagi menyentuh aspek upaya lain seperti terbang dalam pelbagai cuaca seperti hujan lebat, ribut atau waktu malam maupun mengejar bot-bot pancung penceroboh di kawasan sepadan Maritime Malaysia. Saya sangat skeptikal pesawat AW149 yang akan digunakan oleh ATM dalam kontrak GOCOM ini mampu dan berupaya melaksanakan tindakan kerja bersifat tempur atau ketenteraan yang saya sebutkan tadi. Walaupun kita telah melaksanakan dari segi persiapan, ini boleh saya katakan bagi ketiga-tiga perkhidmatan Angkatan Tentera, dari segi peruntukan selalu ada gangguan. Kedudukan laut, udara dan sebagainya, di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah. Vietnam jauh ke hadapan, Indonesia nombor 1, kita sekarang terkebawah. Hari ini adalah terobosan teknologi industri pertahanan yang kita semua sudah lihat bersama. Ini memerlukan dukungan dari semua pihak agar supaya teknologi militer yang kita bangun bisa mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia dan juga para teknokrat kita ajak untuk ikut serta membangun teknologi militer yang ada di Indonesia. Torpedo siap, KSOT siap untuk bermanubra. Kapal KSOT siap untuk ditembakkan. Penembakan akan dipimpin langsung oleh Bapak Menhan. ICC pengendali, penembakan akan dimonitor langsung oleh Bapak Presiden dari Jakarta. Meluncur. Kekuatan militer Indonesia terus melonjak, membuat lawan makin segan dan sadar bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan.